sudah dibincang. 10 soalan sudah dibincang. Tetap penting. Sekarang 10 soalan sudah dibincang. Kita dah sambung balik kertas 1. Sekarang kita nak lihat kertas 1. Masih kertas 1. 10 soalan dah bincang. Siapa yang tak tahu tengok video balik. Kertas 1 sudah dibincang. Soalan nombor 11 saya tak ajak sebab dia kebat janjang progression, dia berbentuk ayat. Maka saya tak ajak sebab kita dah tahu yang mana satu macam mana dia keluar. Berbentuk ayat. Itu progression kita dah tahu. Sekarang kita lihat soalan nombor 12. Minta perhatian, kita belajar hukum linear. Kita belajar hukum linear atau linear law. Kertas 1 kertas 2 lain. Kertas 2 nanti kita belajar besok. Linear law, hukum linear. Besok ada. Besok kita belajar pukul 2 sampai pukul 7 PM. Dia ada rehat tengah-tengah lah. Besok kita belajar. Malam tak adalah. Sebab malam besok tu ada geografi kan? Geografi accounts. Ini untuk besok. Yang tak adalah, yang tak ada apa-apa. Okey dah. Hukum linear pada tahun ni, kertas 1, langkah pertama. Langkah pertama, ambil buat linear form. Buat linear form. Langkah pertama, buat linear form. Ambil persamaan. Kalau ada persamaan, buat additional mathematics. Kalau ada persamaan, buat add maths dulu. Buat add maths dulu. Mana tiang Y? Tengok tiang Y, buat add maths. Ambil persamaan, buat add maths. Dari situ lahirlah M, lahirlah C. Lepas tu baru buat langkah kedua, mathematic model. Straight line, cari M. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Lepas tu cari M. Macam belajar matematik. MX tambah C. Cari C. Ini 2 step. Satu add maths, satu maths. Kalau tak ada persamaan, buat matematik. Lepas tu baru buat add maths. Add maths tiang Y. Ini kita mau lihat. Okay. Kita nak ajak sekarang. Boleh mula? Ya, boleh mula. Sekarang boleh mula. Okay. Cuba buat sekarang. Okay, cuba buat. Cuba buat. Siapa tahu buat. Ini soalan nombor 12. Soalan nombor 11 saya tak ajak. Ini soalan nombor 12. Ataupun anggaplah 11 lah. Senang. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Siapa boleh buat, buat. Buat lu gila. Boleh ajak? Okey, boleh ajak. Okey, langkah pertama oleh kerana ada persamaan. Langkah pertama oleh kerana ada persamaan. X kuasa 2 sama dengan XY. Tolong kamu buat nanti kertas 1 macam ini sebab kertas 2 keluar log. Kertas 2 keluar log. Maka saya ajar ini kertas 1. Maka langkah pertama dia nak X tolak Y. Maka langkah pertama dia tak nak X square. Dia nak X saja. Maka bahagi X, tolong dengar saya buat step by step, bahagi X.
Maka dapat X. X lah ini potong dapat X. Ini potong sama dengan Y tambah K per X. Belum lagi. Kita nak tengok tiang Y. Dia tulis X tolak Y. Maka ini X tolak Y. Bila ini tolak Y, sini pun tolak Y. Maka sebelah sini tolak Y, jadi ini potong K per X. Itu saja mak bapak bergembira. First step. First step. First step. First step. First step. First step, boleh saya ajak? First step. Ini first step. Harap faham, kita nak jawab soalan. Boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Ya, di sini ini adalah matematik, tolong dengar. Ini adalah matematik. Tolong dengar, ini adalah matematik. M ialah K. M ialah K. M ialah K. Minta maaf, M ialah K. Minta maaf, M ialah K, C ialah kosong. Ini langkah pertama. Tolong dengar baik-baik. Di mana yang mana melekat dengan X ialah ini. K. K ialah M. C tak ada. Maka bila buat, ini langkah satu. Langkah dua, tolong berhenti sekejap. Tolong dengar. Langkah dua. Langkah dua, Y sama dengan MX tambah C. Matematik moden. Ini langkah pertama, additional mathematics. Kalau ada persamaan, kena buat matematik tambahan. Lepas tu Y, ini X, ini Y. 7N sama dengan M ialah K. K, X ialah ini. P per 3. C tak ada, kosong. Lepas tu jawablah, ungkapkan P. Ini darab. Maka K, P sama dengan 21N. P sama dengan 21N over K. Ini jawapan dia. Salin. Salin. Itu jawapan dia. 2 step saja. Kalau ikut cara saya, 2 step. Kenapa X tolak Y? Tadi saya cakap dalam bahasa Melayu, dengar baik-baik. Siapa yang tak faham, tanya dalam diri kamu, soalan ini ada persamaan ke tak ada persamaan? Ada persamaan. Bila ada persamaan, langkah pertama buat matematik tambahan. Apa itu matematik tambahan? Apa itu matematik tambahan? Apa itu matematik tambahan? Dia nak matematik tambahan bermaksud dia nak ini X tolak Y. Ini matematik tambahan. Dia nak X per X tolak Y. Macam mana aku tahu X tolak Y? Tengok tiang Y. X tolak Y. Macam mana mau jadikan dia X tolak Y? Kena hancurkan X. Bahagi X. Bahagi X. Bahagi X. Maka saya dapat potong. Saya dapat X sama dengan ini potong Y tambah K per X. Siapa yang pandai? Siapa yang pandailah. Kita nak X tolak Y. Ini Y pindah sana. Ini Y. You pindah sana. Maka jadi apa? X tolak Y sama dengan K per X. Ini matematik tambahan. Additional mathematics. Dari sini, engkau kena cari M. Apa itu M? Tengok sini. Yang mana melekat dengan 1 per X, itu ialah M. Maka 1 per X ialah K. M ialah K. C tak ada. Kosong. Ini langkah 1. Langkah 2, minta maaf. Langkah kedua, matematik. Garis lurus. Y sama dengan KX tambah C. C kosong. Gantikan. 7N. K. X ialah P per 3. Darab. KP sama dengan 21N. Dia nak express P. P sama dengan 21N over K. Ini jawapan dia. Dapat 3 markah.
Mungkin tak faham. Kita lihat contoh 2. Memang tahun ni keluar ini. Mungkin tak faham, relax. Salin dulu. Kita lihat contoh 2. Ini soalan nombor 11 saya minta maaf. Kita dah bincang 10 soalan. Sekarang kita lihat 11 soalan. Tak apa, relax. Okey, cuba ada persamaan langkah 1. Dah. Ada persamaan tak? Ada cikgu. Ada persamaan tak? Ada cikgu. Ini ada persamaan dia. Maka buat matematik tambahan. Saya buat di sini maka oleh kerana tak muat, saya buat di sini pakai warna hijau lah. Kita buat di sini baru kita tahu. Okey, kita tengok kita buat di sini. Okey, langkah pertama buat matematik tambahan. Y ini pindah sana. Maka Y sama dengan P tolak 1X. Tolong dengar, ini belum lagi. Y tambah R per Y. Lepas tu apa dia mau? Dia nak Y square. Ini Y saja. Maka darab Y, darab Y, darab Y. Maka Y kuasa 2 sama dengan P tolak 1X. Kan ini Y dengan Y boleh potong. Tambah ini dengan ini potong R. Ini matematik tambahan. Dari sini lahirlah M. M ialah yang melekat dengan X. Apa? P tolak 1. C ialah R yang tak ada. Itu langkah pertama. Langkah pertama. Tolong. Sekarang nak buat matematik tambahan. Matematik tambahan sudah habis. Matematik moden. Cari M. M boleh cari ini. Ini boleh cari. Ini 06. Ini adalah 10 kosong. Okey, macam mana cari M? Y tolak Y. 6 tolak kosong. Lagi. Kosong tolak 10. Maka M ialah negatif 6 per 10. Pakai kecikan negatif 3 per 4. 5. Tolonglah ikut cara saya. Jangan ikut cara sekolah buku teks apa. Apa cara cikgu? Kalau ada persamaan, buat matematik tambahan. Apa itu matematik tambahan? Tiang Y. Tiang Y ialah Y square. You hanya cari Y square. Yang lain lantak. Dari situ, daripada matematik tambahan, lahirlah M dan C. Okey, lepas tu langkah kedua buat garis lurus. Straight line. Ini belum lagi. C ialah ini baru M. C ialah kita belajar dalam matematik moden. Y intercept. Maka C ialah berapa? 6. Maka di sinilah langkah 2 selesai. Sekarang jawab soalan. Apa cikgu? Jawab soalan saya tak faham. Ambillah. P tolak 1 sama dengan ini. Maka apa? P tolak 1 sama dengan negatif 3 per 5. P sama dengan negatif 3 per 5 tambah 1. Pakai kalkulator 2 per 5. Ini adalah P. Q, R. R ialah apa? Buat perbandingan. R ialah 6. Itu saja. Dapatlah 4 markah. Biasa 4 markah. 4 markah. Maka P ialah 2 per 5. R ialah 6. Buat perbandingan. Langkah 1 dan langkah 2 you buat perbandingan untuk menjawab soalan. Untuk SPM pada tahun ini. You buat perbandingan langkah 1 dan langkah 2. Kenapa 0 tolak 10? Kau tanya baru lahir ke? Kamu belajar dalam matematik way. Ini 10 kosong. Ini adalah 06. Nak cari M. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y tolak Y, X tolak X. Ini adalah cara nak cari keturunan. You belajar dalam matematik.
Kalau tak ada C, kena carilah macam matematik moden kan. Kan saya cakap aku maki kan langkah 2. Langkah 2 kan matematik. Y sama dengan MX tambah C kan. Cari matematik. Gantikan mana-mana titik untuk cari C. Gantikan apa-apa titik untuk mencari C. You belajar dalam garis lurus. Straight line. Ya, salin. Salin. Okey, kita lihat contoh 2, contoh 3. Cuba buat, ambil masa. Cuba buat langkah. Okey, cuba buat langkah soalan A. Langkah pertama, ada persamaan tak? Cubalah pakai otak. Ada persamaan, ada buat matematik tambahan. Dah. Apa yang tadi tak faham, cuba buat ini. Yang ini pun tak faham. No need to see the question. You only see the question if given an equation or no. That's all. For this question, linear law, you only see whether the question given an equation or no. No need to read the question if you follow my method. If you read the question, you didn't read the question, you cannot solve also. You see if there any equation given for this question. That's all. Ada tak dia bagi persamaan? Ada cikgu, inilah persamaannya cikgu. Ambillah Y, follow the step A, X tolak X kuasa 3 per 2. Bila ada persamaan, kamu kena buat matematik tambahan. Apa itu additional mathematics? Tengok tiang Y, tengok tiang Y, tengok tiang Y. Buta, tengoklah tiang Y. Apa tulis? Y per X. Dia bagi Y saja. Macam mana mau jadikan dia Y per X? Kamu kena darab ke kena bahagi? Itu je statement saya. Kena darab ke bahagi? Bahagi. Sebab dia nak Y per X. Maka bahagi X. Sebab dia nak Y per X. Maka bahagi X. Ini pun bahagi X. Satu-satu. Apa yang kau buat di belah kiri, engkau kena buat di belah kanan. Maka Y per X sama dengan ini potong A, ini potong tolak X per 2 per 2. Bawah stay. Itu saja. Ini namanya additional mathematics. Dari sini lahirlah M dan lahirlah C. M ialah yang melekat dengan X. Cuba tengok apakah benda yang melekat dengan X. Ambil kawasan itu. Yang berada dalam X. Yang berada dalam X ialah ini. Negatif 1 per 2. Maka inilah M. Negatif 1 per 2.
C ialah yang tak ada X. A. Itu saja. Ini langkah pertama. Tolong, ini langkah pertama. Matematik. Langkah pertama, matematik. Langkah pertama, matematik tambahan. Langkah pertama, matematik tambahan. Langkah yang pertama, tengok belah kanan. Yang berada sebelah X ialah M. Yang tak ada X ialah C. Okey, lepas buat ini, kamu kena buat matematik, garis lurus yang you belajar dalam matematik. Macam mana cikgu? Inilah. Ini ialah 8, bukan 8. Ini ialah 08. Okey, macam mana? M. M ialah macam mana? 8 tolak 3. Betul? 8 tolak 3. 0 tolak pi. 0 tolak pi. Maka dapat M ialah negatif 5 per pi. Ini untuk yang pertama. C. C tak payah cari. Sudah ada. C ialah 8. C ialah 8. Ini langkah 2. Langkah 2. Minta maaf. Langkah 2. Langkah 3 buatlah perbandingan. M dengan M. Apa? Negatif 5 per pi. Negatif 5 per pi sama dengan negatif 1 per 2. Ini negatif dengan negatif boleh potong. Darab silang. Maka pi ialah 10. Ini jawapan dia. Kedua, C. A adalah 8. Itu saja dapatlah 4 markah. Ha, 8. Kau ikut je nota saya bagi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 jawab soalan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 jawab soalan. Kertas 2. Dua X. Macam mana jadi 2? Mana 2X? Mana 2X? Tak ada di sini yang 2X. Ini bukan 2X. Ini negatif-negatif potong. Darab silang dapat ini. Ini X bahagi X, bahagi X, bahagi X. Kuasa 3 potong jadi kuasa 2. M ialah negatif 1 per 2. Lihat soalan seterusnya. Soalan ini keluar nombor 11. Okey, cuba buat. Okey, cuba. P kan 10. Kau ni macam orang okey you terlepas. Tadi kan dah tulis semua jawapan. 10. Ini ialah P Y sama dengan P per 3X kuasa 2 tambah 2 per X. Ada persamaan. Pertama sekali dia nak XY. Tapi ini ada PX, maka bahagi P, bahagi P, bahagi P. Pertama buat 1 demi 1. Potong dapat Y sama dengan ini potong dapat 1 per 3X kuasa 2 tambah 2 per PX. Ini langkah pertama. Belum habis lagi. Sebab kita nak XY. Ini Y saja. Maka apa kita buat? Kita darab X. Kita darab X, kita darab X. Maka apa dapat? XY sama dengan, ini potong X kuasa 2, 1 per 3X. Ini potong-potong tambah 2 per P. Dari sinilah lahirnya M. Ini baru matematik tambahan. Yang mana melekat dengan X. 1 per 3. 1 per 3 ialah M.
C ialah 2 per P. C ialah 2 per P. Tak ada X. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua. Minta maaf. Langkah kedua. Saya padam ini. Langkah kedua. Minta maaf. Langkah kedua. Langkah kedua ialah matematik. Macam mana cikgu matematik? Pening kepala. Senang kan? Apa senangnya? M sudah ada. M ialah 1/3. Sudah ada. Ini M sudah ada. 1/3. C pun sudah ada. C ialah berapa? 8. C ialah 8. Maka soalan pertama gradient. Automatik soalan A dah jawab. Soalan A dah jawab. Gradient ialah 1/3. Soalan kedua value P. Ini value P. 2 per P. Ini ambil perbandingan C dengan C. Sama dengan 8. 8 P sama dengan 2. P sama dengan 2 bagi 8. 1/4. Itu jawapan dia. 1/4. Kan M tadi dapat 1. Dia ambil semua yang melekat dengan dia. Termasuk kecuali jangan ambil X saja. Ada orang cakap bukan ke X keturunan ialah 3. Salah. Dia kena ambil semua. Dia kena ambil semua. Minta maaf. Dia kena ambil semua. 1/3 yang melekat dengan dia. Ni gradient yang melekat dengan X. 1/3 kan? 1/3. Maka ini gradient M. Buat apa nak cari? Dah ada gradient. Dah ada gradient, kenapa nak cari? Masih soalan nombor 12 saya minta maaf. Teruskan. Okey, cuba ada persamaan Y sama dengan P X square. Tolonglah dalam periksa besok macam ini buat 2 step. Langkah 3 baru jawab soalan. Dah, coba. Sudah. Ini soalan nombor 12. Lepas ni saya nak pergi ke soalan nombor 13. Macam mana cikgu? Ini bahagi X. Bahagi X. Bahagi X. Nanti besok tak boleh jawab periksa. Saya maki 10 keturunan. Y per X. Sama dengan ini potong dapat PX. Tambah Q. Dari sini matematik tambahan. Dapatlah M. M ialah P. C ialah Q. Okey, ini adalah matematik tambahan. Matematik moden macam biasa. Cari M. Tengok diagram. Langkah 2 tengok diagram. 6 tolak 2. 6 tolak 2 per 2 tolak 8. 2 tolak 8. Maka Y sama dengan 4 per 6. Negatif 6. Maka jawapan dia negatif 2/3. 2/3. Minta maaf, ini adalah matematik moden. Maka langkah yang kedua cari C. Cari C. Y
sama dengan negatif 2/3 X tambah C. Soalan ini tak boleh cari C sebab dia tak sentuh. Saya pilih satu titik ini. XY. XY. Betul Ya, betul. 2 sama dengan negatif 2/3 8 tambah C. 2 tambah 16/3 sama dengan C. C pakai kalkulator. C pakai kalkulator. 2 tambah 16/3. Shift ABC. 22/3. Maka kita jawab P ini M ialah ini. P adalah negatif 2/3. Q ialah itu bawah 22/3. Itu jawapan dia. 4 markah. Itu jawapan dia. Kalau kau ikut step saya ajar, tajuk ni tak ada masalah. Ada. Yang tak ada equation dia buat terbalik. Nanti saya bagi satu contoh. Ada, tapi dalam latihan tak ada. Nanti saya bagi contoh. Kalau ambil koordinat atas boleh, jawapan dia sama. Kalau kau ambil mana-mana koordinat sama. Ambil koordinat atas pun boleh. Ambil koordinat 2 ini pun boleh, sama jawapan. Dia boleh tak bagi persamaan cursor? Memanglah dia ini bukan persamaan, ini apa? Ini usaha sana. Inilah persamaan. Saya tengah mengajar dia bagi persamaan lah. Ada soalan dia langsung tak ada persamaan. Sekejap lagi kita lihat. C ialah Q. Tentang ini betul, ini jawapan dia. Kau tak pakai kalkulator, kau pakai kalkulator salah, saya tak boleh buat. Yang ini jawapan. Cuba ambil kalkulator 2 tambah 16/3. Kalau kau masuk 26 pun sama. Kalau kau masukkan 26 pun jawapan sama. Kalau kau pakai kalkulator salah, saya tak boleh buat apa. Ini. Yang ini yang tak ada persamaan. Bagus, ada. Ini. Cuba buat. Perhatian, cuba buat. Ini tak ada persamaan. Cuba buat. Kalau tak ada, saya ajar. Okey, kita lihat sekarang. Tak ada persamaan. Maka bila tak ada persamaan, langkah 1 buat matematik. Cari keturunan M. Yang you belajarlah matematik. 0, 2. Ini 1, 0. 2 tolak 0. 0 tolak 1. Maka dapat negatif 2. C dapat 2. Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Ini ialah first step matematik. Kalau tak ada persamaan, tolonglah dengar. Kalau dalam soalan ini tak ada persamaan. Bila tak ada persamaan, langkah yang pertama,
Langkah yang pertama buat garis lurus. Yang kita cari M dan C. Sudah dapat. Langkah yang kedua matematik tambahan. Apa itu matematik tambahan? Tengok tiang. Tiang ini ditulis apa? Log Y. Maka gantikan ini dengan log Y. Gantikan log 3Y sama dengan negatif 2. Ini jadi X. Tiang memang tak berubahlah. X tambah 2. Ekspres Y dalam sebutan X. Apa masalah kamu? Carilah. Macam mana cikgu? Y sama dengan nak hilangkan Y 3 kuasa ini. 3 kuasa negatif 2X tambah 2. Inilah jawapan dia. Salin. Itulah jawapan dia. Dia macam matematik. Nak cari, dia nak ekspres Y. Maka Y sama dengan 3 kuasa ini semua. Salin. Tak payah. Sebab dia bukan log. Dia bukan log. Macam hilangkan log, 3 kuasa ni lah. Ya, semua ni. Semua ini akan jadi kuasa. Negatif 2X tambah 2 tu jadi kuasa. Ini pun sama. Cuba buat. Tengok, boleh tak ada watak? Dah. Saya ajar oleh kerana ini tak ada persamaan, buat garis lurus. Ini adalah 04. Seperti biasa, M adalah apa? 4 tolak 1, 4 tolak 1, 0 tolak 6. 4 per negatif 6, 3 per negatif 6, negatif 1 per 2. Belum lagi, kita kena buat matematik. C sudah ada. Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 4. Ini adalah matematik garis lurus. Sekarang baru tengok matematik tambahan. Tiang Y. Macam mana? Tengok log 3. Log 3Y sama dengan ini setengah X tambah 4. Maka dia nak ekspres Y. Y sama dengan apa? 3 kuasa. Negatif 1 per 2X tambah 4. Ini jawapan dia. Dia terbalik. Biasanya kita kalau ada persamaan, kita buat matematik tambahan dulu. Baru buat matematik. Tapi bila tak ada persamaan, buat matematik dulu. Lepas tu baru buat matematik tambahan. Apa itu matematik tambahan? Tiang Y. Apa itu matematik tambahan? Tiang Y. Apa itu matematik? Garis lurus. Straight line. Cuba
Okey, coba. Kita expand. Ada persamaan. Dia ada orang tanya, harap-harap soalan macam ini. Dengar tajuk-tajuk ini semua sama macam ini. Tajuk yang lain yang susah sikit. Oleh kerana masa tak ada, oleh kerana ada persamaan, Y sama dengan expand 2mx square. Kita expand ini dan ini, tolak 2nx kuasa 3. Belum lagi, kita kembang. Lepas tu tengok tiang Y. Apa dia bagi? Y per x kuasa 2. Maka ini Y bahagi x kuasa 2. Ini bahagi x kuasa 2. Ini pun bahagi. Tengok semua perbuatan saya satu-satu. Okey, Y per X kuasa 2. Ini yang kita dapat. Sama dengan ini boleh potong. Maka dapat 2M. Tolak ini potong. Kira 1. 2NX. Okey, sekarang tengok belah kanan. Sekarang tengok belah kanan ini. Tengok belah kanan yang mana M. M adalah negatif 2N. Yang melekat dengan X. C ialah 2M. Ini matematik tambahan. Matematik tambahan. Sekarang buat matematik. Macam mana matematik? Macam biasa. M adalah 10 tolak 2 per 0 tolak 4. Maka 8 per negatif 4, negatif 2. Ini M. Ini M. Buat perbandingan. Negatif 2N sama dengan negatif 2. N sama dengan 1. Ini jawapan dia. 1. Lagi. Satu lagi. C. C ialah 2M. 2M sama dengan 2MC. Sini C berapa? C ialah 10. Sebab Y-intercept dalam gambar raja ada 10. 10. M sama dengan 10 bagi 2. 5. Ini jawapan dia. 5. Itu jawapan dia. Kau ikut je nota yang saya bagi. Tajuk ini tak ada masalah. Jawapan A dia nak express. Inilah jawapannya. Ni. Saya letak warna hijau. Ini jawapan untuk A. Matematik biarlah pemeriksa yang cari. Ini A. Ini B. Tak ada markah untuk jalan kerja. Hanya jawapan saja. Jalan kerja tak ada markah. Okey, you buat log saya tajah. Okey, habislah soalan nombor 11. Sekarang saya nak pergi soalan nombor 12. Soalan nombor 12. Saya nak pergi ke soalan nombor 12. Boleh. Boleh. You buat macam saya orang buta. Kalau jawapan dalam pecahan perlu letak dalam pecahan tak wajar ke atau pecahan wajar. Okey, kalau jawapan pecahan kalau dapat 3/1/2, you jawab macam ini pun betul. Kalau you buat 7/2 pun betul. You jawab 3.5 pun betul. Semua betul. Dalam SPM semua diterima. Semua diterima.
Log keluar dalam kertas 2. Besok saya ajar. Log keluar dalam kertas 2. Barulah adil. Faham? Bila ajar kertas 2, saya ajar log saja. Maka secara tidak langsung anda telah belajar paper 1 lah. Faham tak? Masa saya ajar paper 2, saya ajar contoh log saja. Maka dia punya tu sama untuk paper 1. Kalau keluar log. Macam mana nak tahu dia log ke biasa? Tengok tiang Y. Kalau tiang Y ditulis log, maka soalan tu log. Kalau tiang Y ditulis Y over X, itu biasa. Itu. Kita tak mau buat masak, nombor 12. Kita lihat nombor 12. Kita lihat nombor 12. Besok, pukul berapa? Kan tadi saya cakap pukul 2 sampai pukul 7. 9 sampai 12, saya buat kelas dekat Ilmu Studio. Ilmu Studio. Besok ada kelas dekat Ilmu Studio. Tapi siapa yang ambil kimia, tak boleh join. Sebab apa? Dia ada kelas pukul 9 sampai 1. Cikgu Zul besok buat kelas. Free. Tak apa. Yang dah bayar tak apa. Memang bayar pun tak rugi juga. Maka baik free saja. Yang dah bayar, bayarlah. Sebab tak ramai, 30 orang. Sebab bayar dia sama. Dia pelajar 10 orang pun bayar 400. Maka baik kita open. Okey, itu. Besok siapa yang free boleh datanglah 9 sampai ni dekat Ilmu Studio Setiawangsa. Okey, itu beberapa perkara fizikal. Itu lepas tu terus gerak ke sini untuk online lah. Okey, kita nak lihat nombor 12. Soalan nombor 12, soalan nombor 13 adalah soalan nombor 12 ialah integration. Pengamiran. Integration, pengamiran. Dengar, pengamiran, integration. Soalan nombor 13 ialah pembezaan. Pembezaan. Tolong beri perhatian. Accounts ada accounts. Besok ada accounts. Besok ada accounts. Besok ada accounts. Besok ada accounts. Nanti saya akan hantar link dia. Nanti besok. Besok semua ada. So, exam kan kita dah janji. Okey dah. Dah. Soalan nombor 12 saya nak ajar. Soalan nombor 12 kertas 1. Dia lain kertas 2. Soalan 13 kan sebab soalan nombor 12 kan bab linear. Ya 13 12 samalah. Kita anggap berapa soalan yang kita bincang. Kita bukan bagi tahu berapa soalan nombor berapa. Kita cakap maksudnya berapa soalan kita dah bincang. Walaupun ini soalan nombor 13 tapi kita anggap 12 sebab 12 je saya ajar. Progression satu soalan saya tak ajar. Okey, nombor 12. Pengamiran. Susunan tak tahu. Keadaan di mana tak tahu. Pengamiran. Kertas 2. Pertama, kalau dia melibatkan fungsi. Dengar. Kalau melibatkan function. Kalau ada integrate, tambah, tolak. Ceraikan. Tolong. Ceraikan. Nanti kita belajar apa itu ceraikan. Kena ceraikan. Ceraikan. Contohlah macam ini. Macam ini. Contoh fx tambah 2x. Okey, macam mana nak ceraikan? Macam mana ceraikan? Contohlah letak 51 kan? Ceraikan. Ini ceraikan. 51 fx tambah 51 2x. Ini namanya ceraikan. Kalau ada tambah atau tolak, ceraikan. Cerai melibatkan berapa pihak? Cerai melibatkan dua pihak. Ceraikan melibatkan dua pihak. Ini adalah function. Maka tak payah buat. Ganti saja. Ini adalah function. Maka tak payah buat. Ganti saja. Yang ini adalah integrate. Di mana batang pendek tambah 1/2 dapat X kuasa 2, letak 2 bracket. Tengah-tengah dia tolak. Gantikan 5, gantikan 1. Ini integrate, batang pendek. Yang ini adalah integrate. Yang ini adalah substitute.
Tak payah. Semua tak payah. Dy dx semua tak payah. Ikut je. Kertas satu buat cakar ayam, ikut nota saya. Tolong beri perhatian nota dulu. Ini fungsi. Ceraikan. Lagi. Kalau dia function 51 fx, dia bagi contoh 8, dia tanya 15 fx, kalau terbalik, maka jawapan dia negatif 8. Ini kena hafal. Ini pertama. Yang kedua, di mana y d kuasa 2 dy over dx, d kuasa 2y over dx kuasa 2. Ini carta ini kena tahu. Kalau turun bawah, pembezaan, differentiation. Naik atas, form 5, integration. Naik atas, turun bawah. Kalau naik atas, pengamiran. Macam ni, kuda laut. Kalau turun bawah, pembezaan. Okey, kita lihat. Mungkin tak faham. Kita lihat satu contoh. Kita lihat satu contoh, tengok anda ingat atau tidak. Kita tengok satu soalan. Kita tengok anda boleh jawab tak. Diberi d per dx x kuasa 2 tolak 1 per 3x tambah 1 sama dengan 3 gx. Cari 30 x per 2 tolak 3 per 4 gx. Tutup balik dx. Okey, cuba. Cuba buat. Buat. Saya ajak. Apa nota saya? Nota Cikgu Venkatiswaran memberitahu untuk tajuk ini langkah pertama di mana ada tambah tolak
kalau tajuk fungsi, ini fungsi lah, ini GX, HX, G, semua ini lah fungsi. Kalau ada tambah tolak, kena ceraikan. Maka ini ada tolak, maka ceraikan. 30, X per 2, ceraikan. Tolak ini 3/4, 3/4, integrate 30 GX. Ini namanya ceraikan. Siapa tak faham setakat ini? Ceraikan. Itu ceraikan. Dengar dulu. Biar ini dulu. Tolong, ini langkah pertama, ceraikan. Langkah pertama, ceraikan. Langkah pertama, ceraikan. Saya tak tahu. Saya cerai. Ini 1/2 boleh keluar. Cerailah. Tapi ini cerai melibatkan dua pihak. Relax. Ceraikan. Siapa tak faham setakat ini? Sudah cerai. Dengar. Sudah cerai. Siapa tak faham setakat ini? Dia cerai. Cerai. Lagi 3/4 mau letak atas kepala saya kah? Letak luar lah. Kalau letak depan ni pun boleh. Letak luar lagi cantik. Sebab barulah namanya cerai. Satu cerai ada fungsi. Satu lagi bukan fungsi. Kan cerai ini melibatkan dua alam. Satu namanya fungsi. Satu lagi bukan fungsi. Tolong. Kalau tajuk itu adalah fungsi. Dia cerai kepada dua. Satu yang dipanggil fungsi. Satu lagi yang tak ada fungsi. Sebab ada orang bertanya, 3/4 kenapa letak di luar? Suka hati akulah, barulah nampak. Ini fungsi. Yang ini bukan fungsi. 3/4 letak di luar. Berhenti biar saya ajak. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, minta maaf. Langkah yang kedua, tolong dengar. Langkah yang kedua, tolong dengar. Belah mana yang bukan fungsi? Belah mana yang bukan fungsi? Belah mana yang bukan fungsi? Belah mana bukan fungsi? Belah mana yang bukan fungsi? Yang pertama, betul? Yang pertama. Yang pertama kita integrate macam biasa. Tambah 1. 1 tambah 1 darab 2. Maka dapat X kuasa 2/4. Lepas integrate, letak 2 bracket. Tengah-tengah dia tolak. Ini jawapan untuk yang pertama. Dia memang kena letak 2 punggung. Ini tambah 1/2 dekat bawah. 2 darab 2 adalah 4. Letak bawah. Maka lepas integrate, letak 2 punggung. Masukkan 3. Ini kosong-kosong lah. Kosong-kosong lah. Masukkan 3. 9/4. Ini jawapan pertama. Jawapan pertama. Habis. Siapa mau tanya? Tanya. Habis. Tolak. Ini tolak. Minta maaf. Tolak 3/4. 3/4. Letak bracket. Ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi. Fungsi ialah ini. Siapa kacau kita? Yang ini. Siapa kacau kita? Ini adalah fungsi. Yang kacau kita ialah 3. Bawah sana. Ini 3. Bawah sana. 1/3 kurungan X kuasa 2 tolak 1/3X tambah 1. Ini boleh keluar tahun ni Tolong. Itu saja. Hanya buang. Integrate ini dapat sebelah dia. Integrate fungsi dapat ini Y. Kamirkan GX. Kamirkan fungsi dapat yang sebelah dia. Tapi 3 kena pindah sana. Ini.
Ini tengok, saya tahu ubah 3 square tolak ni. Maka itu saja. Mak bapak bergembira. Tolong berhenti. Saya nak ajak. 9 per tolak ni dapat 9/4. Tolak. Ini boleh potong. 1/4. Letak bracket 2. Minta maaf. Letak bracket 2. Letak bracket 2. Minta maaf. Letak bracket 2. Minta maaf. Kenapa letak 2 bracket? Sebab dia punya had berapa? 3, 0. Masukkan 3 adalah X. Masukkan 3 adalah X. Lepas tu masukkan 0. Macam mana cikgu? Saya masukkan 3. 3 ialah 9. 3 + 2, 9 tolak ini 8. 8 per masukkan 3. 3 dah 2, 9 tambah 10. 8/10. Yang kedua masukkan 0. Bila 0 dapat -1/1. Pakailah kalkulator. Tolong. Pakai kalkulator. Macam mana cikgu? Ada kalkulator canggih kan? 9/4. Tak payah 9/4. 9/4 biarkan dulu. 9/4 biar dulu. Tolak. Ini pakai kalkulator. 8/10. Tambah 1. Ini tolak-tolak jadi tambah lah. Tambah 1. Lepas tu darab 1/4. Dapat 9/20. 9/20. Maka ini 9/4 tolak 9/20. Dapat shift ABC. Jawapan dia ialah 9/5. Ini jawapan dia. Kena ada kalkulator. Kalau engkau tanya ini itu, saya tak boleh buat apa. You kena ada kalkulator, you kena tekan satu-satu. Saya pun pakai kalkulator. Sebentar. Cari dulu. Saya cari satu soalan yang macam ini. Saya cari satu soalan yang macam ini. Memang ada keluar ini. Saya tak bagi. Aduh. Sabar. Sabar. Okey, mungkin tak faham, saya padam. Mungkin tak faham, saya padam. Okey, cuba buat ini. Okey, cuba buat ini yang kemungkinan boleh keluar besok hari. Okey, cuba buat, saya akan send ini dalam grup. Okey, cuba buat. Sekejap. Okey dah. Okey, cuba. Sudah dapat, beritahu. Ikut je nota saya. Kalau ada tambah tolak, cerai. Kalau tak ada tambah tolak, buat macam biasa. Besok buat online dekat pagi. Semua tak boleh pergi ya. Nanti kesian pula orang yang dah janji. Tak apalah besok nanti saya beritahu ke orang tu. Mariam ke apa tu. Besok buat online lah.
Tak apa. Besok sekejap lagi saya beritahu. Saya beritahu. Okey, saya tak nak buang masa. Ini adalah fungsi. Macam mana saya tahu tajuk ini adalah fungsi? Ada fx. Maka ini fx tak ada tambah tolak. Maka ini fx tak ada tambah tolak. Tapi ada 1/2. Bawa keluar. Maka dengar. 1/2 integrate 31 fx. Tolong dengar. Ini adalah fungsi. Maka 1/2. Okey, ini nak buang fungsi ni, nak buang ini fx. Maka apa berlaku pada 3? Apa berlaku pada 3? Dia kalau tambah tolak cerai, ini tak perlu tambah tolak cerai. 3 bawah sana, apa jadi? 1/3 letak ini bracket apa? 2x kuasa 2 per 3x tolak 2. Itu saja. Belum lagi jawapan Dia ada limit berapa? 31. Okey, buat 1/2 dan 1/3. 1/6 letak 2 bracket. Senang, tajuk ni senang kalau kau hafal je teknik. Terus letak 2 bracket. Sekarang masukkan 3 dalam x, masukkan 1 dalam x. Pelan-pelan masukkan. Masukkan 3 kuasa 2. Pakai kalkulator 9, 9, 2, 18. 18 per masukkan 3, 2, 6, 9 tolak 2. Dapat 7. 9 tolak 7, 7. Ini 1. Itu baru 3. Sekarang masukkan 1. Masukkan 1 ialah 2. Dia mesti 2 punggung. 2 per 1. 1 lah. Maka pakai kalkulator. 18/7 tolak 2 darab 1/6. Maka dapat 2/21. Inilah jawapan terakhir. Ya, 2/21. Itu jawapan dia. Dia senang. Kalau ada tambah tolak, cerai. Tak ada tambah tolak, tak payahlah cerai. Dia kalau fungsi ini kena pindah. Ya, fx tu kena buang. Dia 2 aja. Dia tajuk ni senang. Kalau dia tajuk ni amat senang. Fx pindah aja. Kalau ada tambah tolak, dia kena main 2 kali. Satu guna fungsi punya method, satu lagi integrate macam biasa. Kalau ada tambah tolak, lepas tu gabung, buatlah tambah atau tolak. Tambah atau tolak. Sebentar ini jawapan ni lah. Saya nak bagi soalan. Ni cuba. Cuba. Shader region paper 2. Yang merantau belore, lantau ini semua paper 2. Ini paper 1 bang. Jangan mengelirukan dunia anda. Ini paper 1 bang. 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 Ini paper 1. Paper 1. Sudah? Ini paper 1.
Semua besok. Besok kita belajar. Malam ni saya bagi jadual. Nanti saya bincang dengan seorang pelajar yang nak buat kelas dekat Ilmu Studio. Saya mungkin batal kau buat dekat sini lah pagi. Sebab kita banyak tertinggal. Tak apa. Online pun boleh belajar pelan-pelan, boleh belajar. Okey, tak apa. Kita nak menjawab macam mana cikgu, saya pening kepala. Ini FX. Ini FX, tapi ini ada ini. Macam mana cikgu? Sudah? Sudah? Okey dah. Kita belajar. Ya, kita belajar. Saya ajar. Ini tak ada yang melekat. Maka ini dua. Ini dah integrate dah. Maka ini ialah integrate. Ini buang. Maka apa? Ceraikan. Integrate. Dengar. 2, 1. 2, 1, 2. Ini 2. Tolak integrate. 2, 1. FX. Tolonglah dengar. Saya nak ajar. Okey dah. Okey, lepas tu ini fungsi. Saya tak ada masalah. Yang ini integrate. Ini integrate macam mana? Dapat 2x. Tolong, dapat 2x kan? 2 jadi 2x. Lepas integrate, buat apa? 2 punggung. Tengah-tengah dia tolak. Ini tolak, tolak. Yang ini buat dekat tepi ni. Inilah. Function pakai inilah. Letak 2 bracket. Tolak 2 bracket. Lepas tu bawa ke sini jawapan dia. Bawa ke sini jawapan dia. Senang je. Kenapa yang ini tak ada proses pindah? Sebab depan fx ni tak ada apa. Nombor tak ada. Maka ambil x square. Okey, sekarang kita gantikan 2, 4. Kita gantikan 1, 2. Ini jawapan untuk inilah. Yang ini macam mana? Masukkan. Masukkanlah. 2. Masukkan 2. 2 tambah 3. 5. Per. Masukkan 2. 2 kan? 2, 4 tambah 1, 5. 25. Ini boleh potong. Tak apalah, nantilah kita potong. Okey, masukkan 1. 4. Per. Masukkan 1. 1, 2, 3, 9. Pakai kalkulator. Semua pakai kalkulator. 1 per 5. Tolak 4 per 9. Negatif. Dapat negatif 11 per 45. Maka negatif-negatif jadi positif. Ini 2 tambah 11 per 45. Pakai kalkulator. 2 tambah 11 per 45. Shift ABC. Dapat 101 per 45. Ataupun 2, 11 per 45. Mana-mana pun boleh lah. Tak, you buat berasingan. Mula-mula cari jawapan untuk ini. Bila cari jawapan untuk ini dapat 2. You buat berasingan. Ini tak boleh. Ada orang cakap, cikgu, yang ini saya pindah sana. Saya pindah sana. Bila pindah sana, fx sama dengan 2 tolak ini d over dx x tambah 3 per 1 tambah 2x kuasa 2. Ini kena integrate lah. Integrate ini macam tadilah. Dapat 2x. Dapat 2x. Dapat 2x ini kita integrate, letak 2 bracket. Bila masuk jawapan dia 2. Yalah, masukkan 2, 4. Masukkan 1, 2. Ini jawapan dia 2. Yang ini saya dapat 2. Yang ini kena letak 2 bracket juga. Cari jawapan ini, tambahlah. Itu yang dapat jawapan dia. Tak perlu. Soalan ini tak perlu fikir integrate semua. Buat macam biasa je.
Ini pun penting. Cuba buat ini. Ini function. Cuba buat. Cuba buat. Dah. Okey dah. Okey, saya ajar. Ini adalah fungsi. Kemungkinan besok keluar fungsi. Besok lusa pun keluar fungsi. Ini 3-1. Ini 1-3. Terbalik cikgu. Maka jawapan dia negatif 6. 1 markah. 1 markah. Dah, 1 markah. Ini ada tambah ceraikan. Ceraikan 3 saya buat di atas ceraikan 3 1 cerai KX tambah 3 1 FX sama dengan 18. Belah mana kita integrate? Inilah yang ini kita integrate. Batang pendek tambah 1/2. Maka K X kuasa 2/2. Letak 2 bracket. Tengah-tengah dia tolak. Yang ini tambah, letak tambah. Fx tak payah buat apa-apa. Dia dah bagi tahu Fx ialah 6. Maka tambah 6 sama dengan 18. Tolong. Dia fungsi, satu adalah main ganti saja. Satu lagi ialah kamir. Yang ini kamir sebab dia bukan fungsi. Kx²/2. Masukkan 3. Masukkan 3 adalah X 9. 9K/2. Lepas tu masukkan 1. 1K/2. Pakai kalkulator. 9 tolak 1. Dapat 4. 4K sama dengan ini pindah sana 12. K sama dengan 3. Itu jawapan dia. Ini adalah 1 markah. Ini adalah 3 markah. Tolong salin. Kau hafal. Memang ini keluar. Soalan fungsi.
tolong besok hari Rabu. Memang ini muktamad. Saya tak boleh buat apa dah. Bukan gambar aja. Ini apa? Ini luas. Okey, cuba. Sudah. Saya dah hantar rasa. Hantar lagi sekali. Takut saya tak hantar kan? Bagus. Okay. Semua dah hantar. Hanya buat dan menjawab saja. Kalau you tak buat, you tak menjawab, jangan salahkan saya. 100% keluar, saya dalam latihan saya tak ajar semua. Yang mana saya rasa keluar, itu je kita ajar. Kita belajar ini adalah fungsi tambah cerai 5, 2 fx cerai melibatkan dua keluarga tambah 5, 2 mx sama dengan 27. Mana yang kamu rasa bukan fungsi? Mana yang kamu rasa bukan fungsi? Ini cikgu bukan fungsi. Maka batang pendek. Tambah 1/2. Maka ini tambah. Ini ialah mx kuasa 2/2. Ini sama dengan 27. Yang ini tak payah. Jawab ganti saja 6. Ini fx. Fungsi terus ambil saja. Ini fungsi ambil saja. Ini fungsi ambil saja 6. Ini letak 2 bracket. Tengah-tengah dia tolak. Sama dengan ini 6 bawah sana. Tolak 6. 27 tolak 6. Dapat 21. Sekarang masukkan nombor 5. 5, 2, 25 m/2. Ini masukkan 2. 4 m/2. Pakai kalkulator. Dapat kalkulator 21/m/2 sama dengan 21 M pakai kalkulator. Ya, 2. Keluar, tapi kita tak guna peluang. Itu salah you. Dia tajuk fungsi akan keluar pada tahun ini untuk integration. Tapi dia ada 2 jenis. Satu soalan macam ini. Satu yang macam tadi yang ada d/dx. Dia ada 2 kemahiran. Dia ada 2 kemahiran. Dia ada 2 kemahiran. Ingat, dia ada 2 kemahiran. 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 Yang ini jangan cerai. Ini buat macam biasa. Itu soalan nombor soalan nombor 12, 13. 13 ke 12? Soalan 13 ke 12? Ya, selama-lama tolak. Ya, soalan nombor 12. Maka soalan nombor 12. Kita dah lihat nombor 12. Sekarang kita nak pergi ke soalan nombor 13. Soalan nombor 13. Selesai ya?
Selamat berjaya. Okey, nak pergi ke soalan nombor 13. Ha, 13. Okey, kita nak lihat soalan nombor 13. Okey, kita lihat apa? Ya, 12 ke 13? 13 lah. 12 dah habis dah. 12 dah habis. Okey dah. Habis ya? Itu kita nak pergi ke soalan nombor lain. Kita nak pergi ke soalan nombor lain. Sebelum pergi dah pukul 10. Hari ini kita belajar sampai pukul 10 je. Tak apa. Sebab besok pagi saya tambah. Besok pagi saya tambah. Okey? Hari ini kita belajar sampai pukul 10. Maka maksudnya saya dah ajar 12 soalan. 12 soalan sudah diajar. Besar juga. Lagi 13 soalan. Lagi 13 soalan besok pagi saya buat. Okey, itu saja. Bukan dekat center, dekat online. Saya buat dekat online. Sebab kalau center 10 orang je datang macam tu je. Okey, kita buat di online lah senang. Minta maaf bagi mereka. Okey, kita buat online.